mengapa kita hampir Aidilfitri ni, kita fokus masyarakat sering beralih terus pada hari raya. Kalau kita tengok 15 Ramadan tu, lagu raya dah start dah pasang. Memang ada satu akta dekat MC lagu raya pasang 15 Ramadan. Analoginya adalah apabila dah masuk half time ni, Real Madrid tu pergi parking bus pula. Itu yang silapnya. Dan analogi yang kedua adalah bila kita dah sampai gunung, kita akan tengok matahari terbit. Matahari terbit lah kan. Dah atas puncak tu, matahari belum terbit, kita dah turun dah. Jadi kepuasan maksud kepada Ramadan itu tak akan kita fahami dan kita tak akan capailah perkara tersebut. Jadi kenapa perkara ini berlaku dan perkara ini berulang setiap tahun, bukan sahaja di 2026 saja. Rasa perkara ini sejak 1975, bahkan sebelum tu lagi menceritakan perihal yang sama. Kenapa bila dekat hampir raya, orang dah makin kurang dekat masjid. Sebab apanya, kita ini sedang nak menggembirakan perkara yang zahir berbanding kepada perkara yang batin. Kecantikan, pakai baju raya, persiapan dan sebagainya adalah persiapan zahir. Kita nak cantik kan. Jadi tidak ada gunanya kalau pakaian kita cantik tapi batin kita belum disempurnakan dengan Ramadan. Itu yang sebenarnya maksudnya. Jadi pakai mungkin songkok baju raya pada kita pagi raya itu tidak ada satu pun kesan kedut. Tu sebab kita dah gosok perfect sejak daripada 15 Ramadan, hari-hari kita gosok. Tapi bagaimana dengan hati kita yang kita tidak menggosokkannya agar kita keluar di bulan Ramadan ini dengan jiwa yang hening, jiwa yang bersih, jiwa yang puas dengan bulan Ramadan. Dan bila keluar daripada bulan Ramadan, kita masih lagi haus dengan kedatangan Ramadan yang akan datang.